Saya terjun kepala dahulu ke dalam alam liar, meredah antara kawasan laut paling ekstrim untuk cuba memburu makanan sendiri dengan jerung gergasi mengintai di bawah. Bro, itu mungkin jerung putih besar bro. Saya sedang dalam misi mencari ikan mola-mola gergasi yang sukar ditemui. Ia memang haiwan paling pelik pernah saya jumpa. Dan dia macam terbalik-terbalik. Untuk melihat sama ada mungkin untuk menangkap, membersihkan dan memasak salah satu gergasi lautan ini. Dan ia bermula sekarang. Saya dan kawan-kawan, kami betul-betul berusaha hari ini. Dan hari ini memang hari yang paling gila. Kita ada Dusty dan kita ada Mike di sini. Inilah rancangan kita hari ini kawan-kawan. Kami sebenarnya cuma nak tengok sama ada kami boleh tangkap ikan di sini dan hidup sepenuhnya dari lautan. Kami ada senapang tombak, kami ada joran, kami ada anjing. Ini Great Dundee. Baiklah, kami sedang perlahan-lahan masuk ke tempat ini dan saya rasa kami akan labuhkan sauh di sini. Macam mana nampak kawan? Macam mana semuanya di sana? Korang, kami baru nampak seekor jerung besar di sini. Bro, itu mungkin jerung putih besar. Memang nampak padu. Kami nampak dia betul-betul kat depan ni. Sekarang kita tinggalkan jerung tu korang. Kita akan bergerak ke sepanjang pantai. Jerung tu memang besar. Tengok kawasan ni korang. Memang gila betul. Nampaknya ini macam pulau tentera. Dan diorang sebenarnya dah kena halau dari tempat memancing sebab diorang nak bom pulau tu dan buat latihan menembak dan sebagainya korang. Jadi harap-harap kita tak kena bom kat sini masa kita cuba nak tangkap ikan. Baiklah. Baiklah. Budak-budak semua dah siap sekarang. Mereka baru sahaja terjun ke dalam air di belakang. Korang boleh nampak aku dah pakai baju anjing laut aku. Dah tiba masa untuk masuk air. Tengok kalau kita boleh dapatkan makanan. Jom sayang. Woohoo! Ya Allah. Wah, ada macam 50 udang kara dalam gua tu. Baru saja masuk dari selaman pertama pagi ini dan tengoklah yang ini. Bonito. Bonita dan seekor sargo kecil. Saya betul-betul rasa sesat di sini kawan-kawan. Saya langsung tak tahu apa sebenarnya separuh daripada ikan-ikan ni bila saya berada di bawah air. Jadi saya asyik jerit pada budak-budak. Macam, oi, apa benda merah tu? Apa benda perak tu? Dan semuanya. Tapi akhirnya saya dapat yang hebat ni. Memang epic. Kita dah ada beberapa ikan.
Tapi bukan spesies sasaran yang kita nak. Harapan memang tinggi. Budak-budak tengah bersungguh-sungguh buat apa yang paling kami suka. Tangkap ikan. Patahkan hati. Jom. Baiklah. Saya rasa salah seorang budak dapat ikan lagi. Jadi, itulah dia. Itu calico, ikan calico bass. Sebenarnya saya tak pasti berapa umur ikan ni, tapi tidak. Mereka membesar dengan perlahan. Mungkin umurnya 20 tahun. Ikan yang sangat cantik. Tengok mulut dia. Mulut dia besar macam baldi. Ya, lebih kurang macam ikan bass bermulut besar. Sekarang ni, kita cuma bergerak sepanjang pantai. Memang rasa macam dalam Jurassic Park. Memang gila. Saya rasa apa yang kita akan buat ialah menyelam di tempat baru. Kita cari ikan yang lain pula. Baru saja sampai di tempat baru, betul-betul di belakang kita. Ada beberapa titik berbeza dalam kawasan ni dan ikan umpan biasanya berkumpul saja di situ. Kita akan cuba 3 atau 4 tempat umpan yang berbeza ni. Biasanya ikan akan berenang lalu atau kita baling gawang crack pipe pada mereka. Ikan kecil ni. Ya, hati-hati bila cakap pasal crack pipe abang. Jom. Jom masuk air kawan-kawan. Mari kita tengok kalau kita boleh dapatkan sesuatu. Ya Allah. Korang nampak tak ikan tuna yang lalu tadi? Besar macam ni. Itu memang gila. Dia dah berjaya. Tengok ni. Ya. Kita kena tandakan spesies itu sebagai dah dapat. Aku betul-betul kena ghosted oleh tuna paling besar pernah aku jumpa kawan-kawan. Mereka betul-betul datang dan memang sangat besar. Baiklah. Aku dan kawan-kawan dah lalui salah satu hari paling epik. Kami dah menyelam. Kami dah ada beberapa ikan California terbaik dalam kotak ais. Tapi hari belum tamat. Kami ada satu tugas. Satu perkara yang kami memang nak buat. Baiklah, kami akan balik ke rumah. Kami akan cuba cari beberapa mola atau ikan matahari dan tengok kalau kami boleh tembak satu. Saya memang selalu nak cuba satu. Yo, kau pernah makan benda ni sebelum ni? Pernah cuba? Tak, saya dah tengok banyak video orang di Jepun dan sebagainya potong dan cuba makan benda ni. Jadi ikan ni, ikan matahari gergasi ni, dia duduk kat permukaan dan makan obor-obor kan? Ya. Memang haiwan paling bodoh sekali. Memang ada video anjing laut naik dan gigit cebisan daripada kepala ikan tu. Masa kita baru je langgar seekor tadi. Dalam perjalanan keluar, kita langgar seekor masa keluar dari sini. Budak-budak semua bersemangat. Kita akan cari ikan mula-mula. Jom. Jom kita pergi dapatkan ikan-ikan tu. Nampaknya budak-budak kata ikan tu antara yang paling biasa kat sini. Macam korang selalu nampak ikan tu. Mereka ada di mana-mana. Ikan tu memang sah untuk dimakan dan semuanya kat sini. Jadi, apa yang kita akan buat? Kita akan pergi tembak satu. Cuba dan rasa macam mana. Kalau kita suka, jadi ini akan jadi rahsia kita je. Kan budak-budak? Baiklah, inilah yang kita cari. Kita baru saja nampak salah satu ikan mola-mola gergasi ni. Kau boleh nampak dia. Dia betul-betul ada kat sini sebelah bot. Dia akan melintang, dia akan tengok sekejap dan boom, kita akan pancing dia. Kita tak tahu sama ada dia akan tarik dengan sangat kuat. Kita tak tahu sebesar mana dia akan jadi. Jadi kita cuma pastikan sekurang-kurangnya kita tak kurang bersedia dan kehilangan senjata ni. Selalu, lebih baik kalau kita bersedia lebih. Ini macam pelampung tuna gigi anjing yang kita gunakan di belakang sini. Lebih kurang macam tu.
dan kita akan menembak ikan mola-mola. Korang mungkin tertanya-tanya, kenapa kita banyak sangat gelak? Sebab ikan yang kita nak tembak ni memang haiwan paling pelik sekali. Saya tak sabar nak bawa benda ni naik ke atas dan tunjuk pada korang. Memang akan jadi gila. Mungkin inilah sebabnya wanita hidup lebih lama daripada lelaki kan? Mungkin. Tapi saya percaya, kita tetap akan buat juga. Jom. Adakah lembing tu tembus sampai ke sebelah sana? Kita dapat ikan sunfish. Aku nak turun. Kita sedang tarik ya, naik. Ya Allah, ini memang gila. Budak-budak dah berjaya. Kami dah keluarkan ia dari belakang bot. Tangkapan yang sempurna oleh saya pada benda ni, kami dapat mula tu. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, itulah seekor mula. Budak-budak dah berjaya. Ia ada di atas bot. Apa hal kau kena tengok haiwan ni, bro? Mari kita mula dari mulut. Tengok sini, ia ada kepala. Hanya seorang ibu saja yang boleh sayang benda ni. Aku cakap betul ni. Tengok mulut benda ni. Ia memang gila dan ia ada dua macam sayap besar kat situ. Kau boleh nampak. Dan inilah sebenarnya yang mereka gunakan untuk macam tolak diri mereka melalui air. Dan mereka memang hampir tak ada ekor. Ya, ia macam kulit jerung kat sini. Dan kat belakang ni pula memang sangat berlendir, bro. Wah, memang gila. Tengok mulut benda ni, Dusty. Kat sini sebenarnya macam senjata, bro. Dan dia sebenarnya tadi cerita kat aku pasal dia nak keluarkan macam buku masakan, macam untuk masak benda ni. Antara makhluk paling pelik kat planet bumi. Jadi, inilah kita, bro. Kau takkan jumpa benda yang lagi pelik dari yang ni. Permulaan yang hebat. Jadi ini memang sesuai untuk kau, abang. Kau boleh cuba masak dengan benda ni. Bro kena cakap, memang tangkapan terbaik aku, bro. Mungkin itu tangkapan paling teruk yang kau boleh dapat. Berapa ekor tadi? 3. Ada 3 ya? Dan aku memang pilih yang paling kecil sebab aku tak nak. Aku tak nak yang besar tu. Nampak menakutkan betul. Berenang pergi. Lepas tu dia macam berpusing dan melompat. Ya bro, kalau kita terlepas tu, memang aku ada masalah lah. Itu sasaran paling besar di muka bumi. Dah selesai. Ya geng kita. Tengoklah cantiknya ni. Aku tak tahu apa kau nak buat dengan abang ni semua. Baiklah. Aku ada satu permintaan. Semua dalam ruangan komen sekarang, pergi tulis Sunfish Slayers. Geng-geng lelaki kita dah berjaya tumpaskan ikan matahari. Woohoo! Dia betul-betul tengah rasa-rasa daging ni. Memang gila nak tengok macam mana rupa daging ni, macam mana teksturnya, lembut ke, dia macam. Macam berlemak sikit. Betul ke? Ya. Nampaknya daging ni memang bertekstur macam mentega. Wow, tengok daging ni bro. Apa benda ni? Wow, tengok warna daging ni bro. Sekarang dah jadi putih terang guys. Cuma nak bagi tahu, ikan-ikan ni memang makan obor-obor. Jadi kita tak tahu macam mana rupa daging dia. Mungkin akan jadi sangat pelik. Itu daging paling pelik yang pernah saya tengok dalam hidup saya. Apa hal ni bro? Tengok daging tu. Macam jelly, tengok dia bergerak. Ya, kau kena makan bahagian keras ni. Sampai anjing pun menyorok. Dia langsung tak nak dekat dengan benda ni. Dia macam, ya, bukan untuk aku. Jantung tu, kau boleh nampak masih berdegup. Banyak betul daging kat benda ni. Macam jelly, macam kau tahu yang apa tu, macam benda bubble tea yang kau dapat dari Jepun tu. Boba? Ya, itu macam teh boba. Kita akan berlabur di dok sekarang. Hari ini memang hari yang paling gila. Dan kemudian kita akan cuba ikan sunfish ini.
Korang semua kena tengok macam mana rasanya. Jadi, kita jumpa di dalam sana. Jom. Selamat pagi kepada korang semua. Petang semalam memang jadi gila, bro. Tahap keterujaan memang tinggi sangat. Saya pun rasa nak balik ke van ni. Korang, inilah tempat saya duduk sepanjang saya berjalan-jalan di Amerika. Dan saya memang nak tunggu dan mulakan pagi dengan semangat baru. Dan apa yang kita akan buat ialah kita akan terus mula dengan ikan-ikan yang kita tangkap semalam. Saya tak tahu macam mana rasa dia nanti. Sebenarnya, saya agak takut juga. Korang, saya tak tipu. Tapi jom kita keluarkan dan mula sediakan. Kita tengok dulu daging ni. Hey. Tak perasan korang kat situ? Dengan kawan saya, 5 kilo atau 10 kilo ikan sunfish. Dan ini baru 1/4 daripada haiwan tu. Korang bergurau ke? Tengok benda ni, saya rasa macam santa dengan karung dia. Apa yang kami dah buat, kami sebenarnya dah bagi banyak daging ni pada orang lain. Dan juga Dusty simpan. Dia memang chef hebat. Jadi dia akan masak daging ni. Salam hormat besar kepada budak-budak tu yang terpaksa balik awal. Tapi kalau korang nak tengok kandungan Dusty dan Mike, saya akan letak media sosial mereka di bawah ni. Semua okey. Ini memang salah satu daging paling gila yang pernah saya tengok dalam hidup saya. Jadi yang ini kat sini adalah macam lapisan tulang rawan. Ini jelas sekali adalah bahagian luar ikan mola-mola dan kemudian korang boleh nampak kat sini bahagian dalamnya. Ia ada satu lapisan yang macam teksturnya hampir macam jelly. Korang boleh nampak kat situ. Dan saya rasa bahagian inilah yang sebenarnya korang patut makan sekarang. Ini sebenarnya adalah satu makanan istimewa di sesetengah tempat di dunia. Dan pada zaman dulu, sekitar tahun 1700-an nampaknya di Jepun, korang sebenarnya boleh bayar cukai guna ikan mola-mola. Jadi, saya tak pasti kalau saya boleh buat macam tu sekarang. Tapi, saya harap saya boleh. Ikan mola-mola ni sebenarnya mempunyai antara otak yang paling kecil dalam dunia haiwan. Untuk haiwan seberat 200 kg guys, otak dia sebenarnya cuma 5 gram je. Diorang makan obor-obor, ada 4 gigi kecil dalam mulut dan sebenarnya boleh membesar sampai 3 meter panjang dan 2,5 tan. Ikan mola-mola ni memang banyak sangat kat sini. Untuk budak-budak ni, diorang cakap diorang nampak ratusan ekor setiap hari. Dan saya takkan sesekali sengaja tangkap haiwan yang saya rasa terancam atau apa-apa macam tu. Kebetulan je semua ni berlaku dan kita makan ikan mola-mola. Ada sirip-sirip yang hampir macam tu yang tolak diorang melalui air. Tengoklah aku, pelik betul aku ni. Kita dapat dagingnya, ia hampir macam sangat putih dan bertekstur seperti jeli. Ini adalah lapisan rawan di luar. Kau boleh nampak kat situ. Itulah ikan matahari mola. Dan yang itu di situ ialah ikan biasa kita. Jadi kau boleh nampak perbezaan di situ. Yang ini sangat putih, lembut. Yang ini masih putih cantik, macam tekstur biasa ikan. Dan kita akan perah jus ni ke atasnya. Kau boleh nampak kat situ. Baiklah, kita akan masukkan semuanya ke dalam situ. Sebab kita akan biarkan ini selama lebih kurang 15-20 minit dan semua jus akan meresap. Ya Allah, ya Allah. Aku dah mula berdoa kepada Tuhan supaya aku tak mati, tapi harap-harap daging ni masak. Kita ada bawang, kita ada tomato, kita ada avokado, garam, lada dan juga kita ada ikan kita kat situ. Dan akhirnya, untuk melengkapkan, kita ada sos Chick-fil-A. Kau bergurau ke? Bunyi-bunyi tu bro, kepala kambing. Tak pernah makan benda macam ni. Jom. Itu memang gila bro. Aku bagi 10 daripada 10. Itu memang 10. Sekarang masuk untuk mola atau ikan matahari. Baiklah, mari kita cuba, mari kita makan. Sejujurnya, sedap juga bro. Ia tak ada rasa yang terlalu kuat, cuma cair dalam mulut. Ikan matahari mentah, mari kita makan. Sejujurnya, sedap juga bro. Saya sayang korang semua dan saya betul-betul suka ikan matahari. Yubi-yubi. Siapa sangka, haiwan paling bodoh adalah antara yang paling sedap. Sila tunjukkan sokongan anda, tekan like dan subscribe jika anda suka video ini dan saya jumpa korang dalam pengembaraan liar yang seterusnya. Shihu! Shihu!